Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di rancangan bukan rancangan, tapi kita nak sekarang pertemuan antara SG Red dan SG Blue. So SG Red akan memulakan sepakan. Whistle telah dibunyikan. Tendangan cantik daripada SG Red, tangkapan kemas daripada SG Blue, offload daripada SG Blue, tackle yang cantik daripada SG Red, clear up daripada SG Red. SG Red membuatkan satu running yang cantik dan try daripada SG Red. Try daripada berjersey nombor 7. Kita ulang tayang. Membuat outrun di bahagian hujung, dan SG Blue cuba menangkap permain tersebut tetapi gagal. Conversion pertama gagal. Ulang tayang. Cantik ya outrun daripada SG Red ini, membuatkan satu hasil daripada mistake SG Blue. Knock on daripada SG Blue, dan SG Red menebar bola ke hujung. Support yang baik daripada SG Red. Passing balik kepada tengah, cuba mencari ruang. Cantik dari situ, mencari lubang daripada nombor 10, mencari lubang dan memberi passing kepada nombor 9 dan mendapatkan try yang kedua. Cantik, sempurna. Dia menebuk lubang di bahagian tepi itu saja, sikit saja. Conversion kedua sempurna, berjaya. Permainan yang cantik daripada SG Red. Kita ulang tayang. Apa yang dia buat cantik di situ. Dia mencari lubang saja, tiada siapa yang menjaganya. Tangkapan kemas daripada SG Blue. SG Red cuba mengambil bola tersebut tapi gagal. SG Blue stepping ke dalam, cubaan untuk clear up, dan dia flow ke hujung dan terlepas. Dan SG Blue cuba kick dan terlepas daripada pertahanan, terlepas, dan SG Blue mendapatkan satu try, menghasilkan satu try yang cantik. Conversion daripada SG Blue sempurna, dia berjaya. Kita tengok ulang tayang. Betapa cantiknya outrun daripada winger SG Blue berjersey nombor 7. Sepakan knock on. Dia mahu menepis bola ke belakang, tetapi ke depan pula bolanya.
scrum by SG Blue. Bola dimenangi oleh SG Red. Dia mengeluarkan bola. SG Red cuba mencari lubang dan menyempurnakan, winger menyempurnakan larian yang agak mudah dan menghasilkan try yang ketiga bagi SG Red. Try yang sempurna. Kita ulang tayang bagaimana permainan yang cantik daripada SG Red. Cuba mencari lubang dan mencari try. Sangat cantik. Conversion ketiga dapat disempurnakan. Cepakan daripada SG Red. Tangkapan yang kemas daripada SG Blue. Cuba melepasi benteng pertahanan SG Red tetapi out. Gagal disempurnakan larian tersebut, tetapi tangkapan yang sangat kemas. Cuba melepasi benteng pertahanan SG Red tetapi gagal. Line out berlaku. Bola bagi SG Red. Line out yang sangat cantik dan knock on di situ yang berlaku. Bola di tangan SG Blue dan knock on pula di bahagian sana, dan SG Red cuba mendapatkan bola tersebut balik dan mendapat bola dengan sempurna, dan try yang keempat disempurnakan oleh SG Red. Cantik ya permainan tersebut. Mereka diam solo cuba dia mengambil advantage daripada knock on SG Blue dan mendapatkan try tersebut. Conversion keempat berjaya. Kita sudah masuk ke half time yang pertama. Ulang tayang daripada half time yang pertama tadi. Ya, try antara try daripada SG Red dan SG Blue, dan conversion larian yang cantik ya daripada SG Blue ini dan membuahkan hasil satu try. Larian yang sangat cantik. Kita sudah masuk ke half time yang kedua. Saya akan mula daripada SG Blue. Pelanggaran antara SG Red dan SG Blue sangat dahsyat. SG Red menebar bola ke hujung. Winger cuba mencari lubang, offload kepada center, dan center cuba mencari ruang untuk berlari tetapi gagal. Tetapi support yang sangat cantik daripada SG Red dan menebar bola, dan SG Red menampak lubang di tengah ya, dan dapat menyempurnakan try itu dengan mudah.
try yang kelima, SJ Rate. Sangat mengagumkan bagi mereka. Mereka dapat membuat satu taktikal yang sangat cantik dan melepasi benteng pertahanan SJ Blue. Conversion dapat disempurnakan. Pelanggaran antara SJ Red dan SJ Blue sangat dahsyat. Offload daripada SJ Red dan membuahkan satu try. Kedua-dua tim membuat pertukaran sepakan pakai emas daripada SJ Blue, dan SJ Red cuba membawa keluar permainan. SJ Red mendami, cuba bermain quick play tetapi tidak. Mereka hanya dummy saja. Tetapi keputusan pengadil tetap kepada knock on kepada SJ Blue. Silap, kepada SJ Red. Maafkan saya bernampak signal daripada bola berjaya dikeluarkan daripada SJ Red. SJ Red cuba menebuk lubang di tengah dan menyetak berak balik semula, menebar balik bola ke hujung lubang, dan SJ Red membuat mistake di situ, knock on saya kira. Tetapi keputusan pengadil meniup whistle. Kalau tidak tadi, SJ Blue dapat menyempurnakan try dengan mudah disebabkan oleh mistake daripada SJ Red. Bola berjaya dikeluarkan oleh SJ Blue, membuat satu looping, membuat cut di situ, ditepis oleh SJ Red. Tangkapan kemas daripada SJ Red, membuat satu cut di situ. Larian yang cantik, terlepas SJ Red. Memberi bola yang sangat rendah dan memberi advantage kepada SJ Red untuk mengambil semula bola tersebut dan dapat menyempurnakan satu lagi try yang mudah daripada mistake SJ Blue. Conversion dapat disempurnakan dengan cantik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.